Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa ke satu lagi lokasi telaga bersejarah yang terletak di dalam kawasan Kampung Telaga Bata, Mukim Limbung, Langgar, Negeri Kedah. Masih lagi berkisar di dalam kawasan daerah Limbung ataupun Langgar yang mempunyai begitu banyak kesan-kesan tinggalan sejarah daripada zaman pemerintahan Kesultanan Sultan Kedah dahulu kala. Telaga ini diberi nama sebagai Telaga Bulang, iaitu singkatan daripada perkataan ulang dan alik ataupun berulang alik, dikarenakan dulunya kawasan telaga ini menjadi sumber utama penduduk kampung Telaga Bata, menjadikan ianya sebagai sumber air, dan air yang dibawa menggunakan tin berulang dan juga alik daripada kawasan rumah di dalam kawasan kampung ke arah telaga ini, maka dapatlah ianya nama sebagai Telaga Bulang. Apa yang menarik perhatian Min mengenai telaga ini ialah ianya telaga asal semula jadi, yang diceritakan oleh orang-orang tua yang bahawasanya telaga ini sudah sejak azali berada di sini. Kebetulan semasa Min pergi membuat penyelusuran di kubu Kota Limbung, Min berdiri di hadapan kubu Kota Limbung dan memandang ke arah sini, dan akan terlihat kawasan pulau ini, iaitu kawasan Telaga Bulang ini daripada arah kubu Kota Limbung yang kedudukannya seperti selari daripada bersambung dengan kubu Kota Limbung. Sejauh mana kesahihannya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa, kebetulan Min balik ke kampung sebelah ayah Min yang berada di dalam kampung Telaga Bata. Di belakang Min adalah sebuah telaga ayak, mata ayak semula jadi, yang diceritakan oleh orang tua sini sendiri. Memang telaga ni dikatakan asal, dan dulu ayak dia jernih. Kebanyakan yang tok-tok menekan saya pun yang duduk di sini diceritakan mereka akan ambil ayak daripada kawasan ni. Tanggung bawa balik pergi rumah, ayak ni boleh minum lah. Dia memang dulu cerita dia telaga mata ayak. Menurut sumber rujukan Min, iaitu Pangeran Budak Al-Furqan, Kampung Telaga Bata juga merupakan salah satu kawasan yang juga termasuk di dalam kawasan pemerintahan Kota Limbung satu ketika dahulu. Melalui kisah orang lama juga pernah tersimpan dua dulang emas di dalam kawasan telaga ini yang dulunya pernah timbul dan diperlihatkan kepada seorang yang lurus bendul. Apabila orang lurus bendul tersebut memanggil orang kampung untuk melihatnya, tiba-tiba dua dulang emas tersebut telah pun lenyap dan hilang. Cerita ini diperturunkan melalui arwah Atuk Min sendiri.